Assalamualaikum dan hai luus. Jom kita bina custom deck bertema Sacred Fury dan Ultimate Celebration. Let's go guys. Mula-mula saya akan planning untuk susun kad mengikut kategori tertentu. Yang pertama adalah unlock kad bersyarat. Padankan terlebih dahulu kad-kad yang memenuhi kad bersyarat tersebut. Dari sini kita boleh lihat kad bersyarat mana yang mempunyai efek yang menarik yang boleh kita gunakan untuk masuk ke dalam custom deck kita. Yang kedua adalah kad efek tak berkesan. Yang ketiga adalah kad high speed dan attack paling tinggi dan efek kad yang bersesuaian serta boleh mempengaruhi pihak lawan. Yang keempat pula adalah kad berantai, kad yang support each other untuk memenuhi efek masing-masing. Dan yang terakhir sekali adalah kad sokongan, kad di mana bantuan efek tambahan diperlukan. Inilah final 30 kad yang saya telah pilih yang mempunyai 2 kad bersyarat, 20 kad biasa. Jangan lupa untuk letakkan 1 kad tournament kalau tak nak kena DQ. Kad efek tak berkesan yang membantu menghalang pihak lawan menyerang zon aktif kita. Dan 8 kad sokongan. Dua kad ini cara cepat memanggil Boboiboy tahap 2 dan auto unlock kad bersyarat. Walaupun 3 kad ini mempunyai high speed dan attack yang rendah, tapi kad ini must have kerana efeknya. Untuk mengurangkan risiko break time berman, disarankan untuk mengguna maksimum hanya 12 total kad bersyarat dan sokongan. Sekian, sampai di sini. Good luck untuk you guys yang join championship tahun ini. Bye-bye.